memang pi mata kelas untuk menyedut ilmu. Kita willing untuk bayar kelas dekat luar, kelas dekat Malaysia. Bayar lah nak jadi 2000 USD pun pi. Dan aku berkali-kali dikecewakan. Pi ajak benda merapu. Salah satunya bila kita nak buat konten yang bagus ni, oh you buat konten yang orang curious nak tengok. Ni Mat, kalau nasihat Tuhan boleh bagi, dah jam 4 boleh bagi benda yang sama. Kalau betul lah dengan tahu buat orang yang nak tengok dengan curiosity, semua orang content creator berjaya. Aku dah pergi 14 tempat dah ni, 14 tuk guru duk gendang benda yang sama. Celah-celah aku tengah duk knowing, duk habis duit dan duk kenal dengan orang yang merapu duk ajak aku ni. Aku rasa macam kalau aku pandai benda ni, aku tolong susun kat orang, aku bagi dia baca. Sebab payah sangat ni. Pasal apa benda apa yang susah sangat. Kalau lah aku reti, aku tak sure aku dapat. Aku waktu tu aku macam aku tak sure benda ni entahkah wujud ke tak. So kat situ yang kami berjaya turn into money. Kita buat as a service apa semua, dan aku dah seronok dah. Lepas tu baru hamba Allah seorang ni, Kausar, dia yang banyak duk push aku untuk kita layan benda ni.